SDG Goals ialah singkatan kepada Sustainable Development Goals, Maklumat Pembangunan Mampan. Ia mempunyai 17 maklumat global yang diperkenalkan oleh United Nations pada tahun 2015 untuk dicapai menjelang tahun 2030. Tujuannya adalah untuk menjadikan dunia lebih baik dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar. Seconds later. Antara SDG Goals yang berkaitan dengan hujan asid ialah 3. Kesihatan baik dan kesejahteraan. 11. Bandar dan komuniti mampan. 13. Tindakan terhadap perubahan iklim. 15. Kehidupan di darat. Insiden sebuah lori tangki bahan kimia yang terbabas dan terbalik menyebabkan lebih 1,000 liter asid hidroklorik tumpah di kawasan Paya Bakau di Kuantan, Pahang. Tumpahan berlaku berhampiran Jabatan Cerating sekitar jam 7 pagi. Hujan asid ialah hujan yang mempunyai tahap keasidan yang lebih tinggi berbanding hujan biasa. Ia berlaku apabila gas seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida yang dilepaskan bercampur dengan wap air di atmosfera. Lalu asid ini membentuk asid sulfurik dan asid nitrik. Lalu asid ini kemudian turun bersama hujan, kabut dan salji. Antara punca hujan asid ialah asap daripada kenderaan, asap daripada kilang dan pembakaran bahan api fosil. The Bluetooth device is connected successfully. Antara kesan hujan asid adalah merosakkan tumbuhan dan hutan. Selain daripada itu, ia akan mengasihkan sungai dan tasik sehingga menjejaskan hidupan akuatik. Kemudian, ia akan menghaskan bangunan, jambatan dan monumen terutama yang diperbuat daripada batu kapur dan logam. Akhir sekali, ia akan menyebabkan masalah kesihatan seperti kesesakan saluran pernafasan akibat pencemaran udara yang berkaitan. Kau rasa kan hujan asid ni boleh diatasi ke? Mestilah boleh. Macam mana? Sedikit. Salah satu cara untuk mengatasi hujan asid adalah dengan menggunakan kenderaan awam atau kenderaan yang lebih mesra alam. Lagi satu, menanam lebih banyak pokok. Meanwhile, Cara-cara mengatasi hujan asid ialah mengurangkan penggunaan bahan api fosil, memasang penapis pada cerobong kilang dan menggunakan tenaga boleh berharu seperti tenaga solar dan angin. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menemu dengan Cikgu Razali daripada Sekolah Menengah Islam Darul Iman Dungun. So, Cikgu, boleh saya bertanya beberapa soalan? Boleh. Soalan pertama dia, apakah yang dimaksudkan dengan hujan asid ni? Okey, hujan asid adalah hujan yang mempunyai nilai pH yang lebih rendah daripada hujan biasa, iaitu kurang daripada pH dia 5.6. Okey, macam mana hujan asid terbentuk? Ia terbentuk apabila gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida di udara dia bertindak balas dengan wap air, lalu ia menghasilkan hujan asid. Okey. Okey, soalan kedua dia, apakah punca utama hujan asid ni? Okey, punca utama hujan asid dia ada beberapa punca. Yang pertama iaitu contohnya pembakaran bahan api fosil di kilang, stesen jana kuasa, kenderaan bermotor, pembakaran terbuka. Jadi aktiviti gunung berapi juga dia boleh menyumbang kepada hujan asid, tapi sumbangan manusia adalah yang terbesar dalam berlakunya hujan asid ini. Okey. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih Cikgu. Sama-sama. Kesimpulannya, hujan asid merupakan pencemaran alam yang berpunca daripada gas yang berbahaya. Oleh itu, semua pihak perlulah mengurangkan pencemaran alam bagi menjaga kesihatan manusia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.